Sebab dia cakap dengan saya, aku sebenarnya dah lama ni nak cari kad medical, tapi semua jual kat aku semua mahal-mahal. Few years ago kita buat roadshow dekat Lotus. So saya jumpa lah abang ni. Dia kata mula-mula dia tak nak duduk tau. Dia just kata kau cakap 2 minit je, survey 2 minit je. Aku cakap yelah 2 minit lah bang, survey memang 2 minit. Kalau saya cerita lebih dari 2 minit. So aku bincang lah pasal abang dah ada hibah belum dan sebagainya. Dia kata dia dah ada. Aku cakap okay, so kalau ikutkan hibah dia murah kat tau. Dia bayar dalam RM50 je sebulan untuk coverage about 250,000. Quite cheap. And then dia cakap aku yang ni cover sampai umur 50 lah. Aku cakap oh cukup lah tu. Cakap kalau hibah dah ada tak apa, then kita akan look into other options. So last dia ambil perlindungan takaful lah kat medical. Sebab dia cakap dengan saya, aku sebenarnya dah lama ni nak cari kad medical, tapi semua jual kat aku semua mahal-mahal. So aku cakap okay, kau ada option yang lagi murah untuk sekarang lah. Kau ambil yang traditional punya, tak perlu ada investment link, tak perlu ada cash value dan sebagainya. Tapi next 2 years kita akan review balik sama ada kita perlu upgrade ke tak. Sebab apa, bila kau dah mencecah umur let's say 30 years old, then your contribution on takaful, especially medical insurance, they will be higher. Dia akan lagi mahal lah daripada itu.